Halo, hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan buat VR tour di Menara 118, Merdeka 118 di Kuala Lumpur. Okay, kita sekarang jalan daripada LRT monorail dari Masjid Al-Sultan Menara 118, Merdeka 118. Ini adalah perkarangan depan Masjid Negara. Masjid Negara itu juga Stadium Negara. Merdeka 118. Kat sini sebenarnya tu Stadium Merdeka. Merdeka ni adalah stadium pertama sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia oleh Tuanku Abdul Rahman. Masih adakan di sini. Dia telah ditambah baik lah. Tahu dia benar masuk tak? Boleh masuk tak? Tak boleh? Ada event kan? Ha? Meeting. Apa tu? Meeting. Oh, meeting. Dalam tak boleh lawat lah? So, dia tak bagi lawat lah. Tak apa, teruskan jalan. Naik atas. Nepal tu lebih berkuasa daripada so hari ni Nepal tu lah lebih berkuasa di Malaysia. Boleh halang kita masuk mana-mana. Tu belah kanan tu tengah buat lagi. Oh, air. Kita nak melawat stadium Merdeka pun tak boleh. Nak dia tak bagi. Okey. Tapi itulah stadium tu. Boleh nampak di sini. Stadium Merdeka.
tahulah dah buka kepada orang awam ke tak. Macam office kan. Dalam Merdeka 118 Destination. Sini apa tu? Kita jalan-jalan kat sini. Apa ada? Sini. Ni. Tengok sini. Ada banyak blok lah. Oh, okay, dia akan ada condominium residence. Let's start. Assalamualaikum. Kita boleh naik atas ke visitor? Tak open untuk public lagi. Oh, tak open. So bila dia akan open? Tahun depan, hujung tahun. Tahun depan lah. Ya, insyaAllah kalau tak ada delay lah. Oh, okey. Sebab mall pun semua construction. Apa tu? Tak buka semua. Oh, mall pun tak siap lagi. Tak lagi, yang tak siap. Oh, okey okey. Terima kasih. Alright, sama. Okey, tak buka lagi. Tak boleh lawan lah. Itu saja review Merdeka 118 by